السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Dikasihi Tuan Pengurusi pada malam ini, yang bahagia Lieutenant Jeneral Datuk Abdul Halim bin Haji Jalal, Ketua Staf Angkatan Tentera, yang bahagia Lieutenant Jeneral Datuk Fadil Mukhtar, Panglima Angkatan Bersama, yang bahagia Laksamana Muda Datuk Pahlawan Muhammad Adib bin Abdul Samad, yang bahagia Brigadier Jeneral Datuk Haji Nawawi bin Daud, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana pada malam yang serba indah ini dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu. Dan kedatangan kita ke majlis ilmu ni bukanlah satu kebetulan sebenarnya. Kerana dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa orang datang ke majlis ilmu ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dalam hadis yang sahih menunjukkan bahawa para malaikat yang tugasnya untuk mencatatkan keberadaan seseorang hamba itu di mana tempatnya, apa yang dia buat, maka ada malaikat khusus yang tugasnya untuk melihat orang yang datang ke majlis ilmu. Inna lillahi malaikatan sayyarin. Sungguhnya bagi Allah ni ada malaikat-malaikat yang merayau-rayau untuk mencari orang datang ke majlis ilmu. Dan sekembalinya kepada Allah nanti, malaikat ini akan beritahu, fulan ini datang dengan untuk hadir ke majlis ilmu. Fulan ini, wahai Tuhan, dia datang tapi bukan dia nak datang, kebetulan dia datang. Dia singgah sembahyang maghrib, tengok ada kuliah, elok juga untuk dengar. Sementara tunggu isyak, dia tak plan pun nak datang. Begitulah dalam hadis punya gambaran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya menjawab kepada para malaikatnya, innahu lan yashqa jalisuhum. Sesungguhnya orang yang hadir ke majlis ilmu ni, sama ada dia target dari awal ataupun kebetulan, dia tidak akan menderita. Berarti dia mendapat kedudukan yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pernah dalam satu majlis ilmu ketika datangnya para sahabat bertiga, tiga jenis sahabat. Yang pertama nampak majlis ilmu, dia terus datang ke depan. Yang kedua, dia datang, dia agak malu-malu kerana dia rasa mungkin terlambat, malu lihat Rasulullah SAW, mungkin tak nak menyusahkan orang, tak nak terlanggar orang, duduk di belakang contohnya. Yang seorang lagi melihat majlis ilmu, Allah, majlis ilmu ada pula, balik di rumah. Dalam hadis menjelaskan ada tiga kategori manusia. Lalu Nabi SAW telah mengulas. Yang pertama datang dan hadir walaupun dia dah tahu benda itu. Dalam penjelasan para syurahul hadis, dia datang juga untuk join, dia sedang al-iqbalu ilallah, dia datang untuk mencari Allah dan Allah mencarinya. Yang kedua, dia malu-malu dengan Allah, maka Allah malu-malu dengannya. Yang ketiga, kana yu'rid anillah, dia berpaling daripada Allah dan Allah pun berpaling daripadanya. Ini sebagai satu motivasi lah tuan-tuan. Kerana saya sedia maklum, Angkatan Tentera adalah satu pasukan yang bawa dalam kerajaan, organisasi yang sangat dihormati. Ustaz-ustaz dalam kagat begitu banyak fungsinya. Maka datang saya ni umpamanya kalau dah ada air terbatal tayamum tuan-tuan. Itu istilahnya kata para ulama. Hanya untuk mengisi kekosongan ni, mudah-mudahan adalah manfaat padanya. Jadi renungan kita pada malam ini adalah peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Peristiwa yang sangat penting yang kita akan lalui penghayatannya saban tahun, iaitulah peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit yang tinggi untuk menerima watika salat. Itulah satu rumusan yang kita sedia maklum daripada Al-Isra' wal Mi'raj. Para ulama menjelaskan bahawa Al-Isra' itu adalah perjalanan dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, iaitu Baitul Maqdis.
ya, yang merupakan tempat duduknya perutusan ramai para nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah jelaskan begitu terang dalam surah Al-Isra pada permulaannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari tempat namanya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati kawasan sekelilingnya, untuk kami menunjukkan kepada hamba kami ini tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi para ulama menjelaskan berpandu pada ayat ini, Nabi kita Muhammad SAW telah pun digerakkan oleh Allah dengan jasad dan juga dengan rohnya. Kerana dalam hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahawa baginda SAW telah dijemput oleh Jibril menaiki seekor haiwan yang namanya burak. Besarnya, saiznya kecil dari kuda dan besar sikit dari himar, di antara pertengahan saiz tersebut. Dan burak ini adalah kenderaan rasmi para anbiya alaihimussalatu wassalam dalam misi-misi yang penting yang Allah kehendakkan mereka untuk bergerak. Ya, dan sebelum peristiwa itu Nabi tidur di rumah Ummu Hani, sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam. Datanglah malaikat untuk membelah dada Nabi kita dan mengeluarkan hati, membasuhnya dengan air Zam-Zam dalam bekas dari emas. Dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa Nabi kita mengalami proses pembersihan ini sekurang-kurangnya 2 kali dalam perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekali semasa kecil di rumah Halimatus Sa'diyah, dan ini adalah kali yang berikutnya sebelum Nabi digerakkan menerusi Isra' dan Mi'raj. Ya, para ulama bincangkan Nabi mengalami proses qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tazkiyatun nufus. Ini dipanggil juga sebagai tasawuf. Kadang-kadang ada orang panggil sebagai ilmu akhlak. Perbezaannya hanya pada penjenamaannya. Tetapi perkara adalah merujuk pada pembersihan hati, kerana hati ini perlu dibersihkan. Kalau tidak, sembahyang itu sudah tiada kelazatannya. Kalau tidak, haji itu sudah jadi untuk menunjuk pada orang. Kalau tidak, umrah itu lebih kepada nak beritahu kepada orang. Dan begitulah ibadah-ibadah yang lain, tanpa penyertaan hati dalam ibadah itu, jadilah dia satu ibadah yang kosong, yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut nanti masuk dalam kategori wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Mereka datang ke akhirat, Allah pamerkan segala kebaikan yang pernah dilakukan sebesar gunung, tapi bila dipegang rupanya debu-debu yang berterbangan, kerana fulan ini tidak ikhlas bekerja dalam amal ibadahnya kerana Allah. Ya, maka Nabi kita mengalami proses tazkiyatun nufus sebelum melalui perjalanan tersebut. Dan Jibril datang menjemput baginda SAW dengan perjalanan begitu pantas. Sekelip mata memandang, burak ini sudah pun sampai ke Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW diberi oleh Jibril pilihan, nak minum susu ke nak minum arak dari syurga. Setengah riwayat mengatakan benda itu berlaku bila Nabi pulang. Ibnu Katsir mentarjihkan pandangan ini, iaitu beri arak dan susu sebelum menaiki perjalanan jauh itu. Maka Nabi yang salam milih susu. Maka Jibril memuji Nabi yang salam dengan berkata, asabtal fitrah, sungguhnya engkau wahai Muhammad telah memilih fitrah. Fitrah ni berarti perkara yang menepati kehendak Allah SWT. Walaupun arak itu halal, arak dari syurga, tetapi Nabi tetap milih susu. Dan kemudian Nabi pun sembahyang tahiyat masjid di situ, seperti yang warid dalam hadis-hadis yang banyak, penjelasan oleh Imam Ibn Katsir dalam ayat-ayat Sahih Bukhari Muslim, hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim, riwayat Ahmad dalam musnadnya, ada banyak riwayat. Kemudian Nabi SAW pun naiklah ke langit dalam hadis riwayat Ahmad, menapak mengikat burak ini di satu sudut yang pada hari ini menjadi tempat menangisnya orang-orang Yahudi. Dinding ini haid buka al-Yahud. Orang Yahudi pada ini kalau kita pergi ke Baitul Maqdis, duduk menangis kat situ. Itulah tempat ikatnya burak bila Nabi SAW nak menaiki ke langit yang namanya Al-Mi'raj. Digambarkan dalam hadis ada tangga Nabi menaikinya, dan bertemulah Nabi SAW dengan penjaga pintu langit yang pertama. Sebelum dibenarkan masuk, malaikat bertanya, siapakah ini gerangannya wahai Jibril? Jibril menjawab, ini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dibukakan pintu, berjumpalah dengan nabi-nabi dan riwayat-riwayat yang berbeza-beza. Antara yang ditemui Nabi adalah Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim di langit yang terakhir sebelum bertemu dengan Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Jibril, dan rupanya yang sebenar-benarnya ataupun setengah riwayat mengatakan Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ya, peristiwa ni peristiwa yang kita semua belajar daripada kecil-kecil. Betul tak tuan-tuan? Betul. Tegangnya nampak wajah tuan-tuan. Daripada kecil-kecil kan, saya ingat daripada umur saya 5 tahun, 6 tahun dekat dengan surau. Maka Tok Guru bercerita lah daripada pukul 8 malam sampai pukul 10 malam. Muap-muap kita mendengar Tok Guru baca satu persatu. Dah ada sampai kat bahagian nyanyian, dia menyanyi pula, dia menasyid pula dekat kasidah-kasidahnya. Tapi kita tunggulah sebab dia biasanya ada dulu-dululah. Dia ada mula-mula sekali syarahan, kemudian ada marhaban, kemudian ada makan tu yang kena tunggu tuan, masa kecil-kecil lah. Hafal, ingat Tuan Guru bercerita, Masya Allah. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, inilah peristiwa yang lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah SWT gambarkan dalam firman-Nya, ma zaghal basaru ma ra'a wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Lalu Nabi SAW pun diwatikahkan, diperintahkan untuk mengerjakan salat. Dalam hadis-hadis yang banyak menunjukkan peringkat awal kewajipan tersebut 50 salat sehari semalam. Lalu lihatlah bagaimana pentingnya salat ini, dia beri penekanan khusus sampai Nabi kita SAW dijemput naik ke langit untuk ditunjukkan pelaksanaan salat itu satu persatu. Begini caranya, ini waktunya. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain memadai datang Jibril untuk menunjukkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana melaksanakannya. Contohnya ketika melaksanakan ibadah haji, datang Jibril mengajar Nabi SAW. Sini wukuf, di sini didampakkan untuk baginda Jibril alaihi salam, dan ditunjuk kepada baginda ini duduknya Isa. Di sini Nabi dinampakkan Musa alaihi salam. Di sini Ibrahim duduk. Di sini nabi-nabi yang ramai duduk di kawasan wukuf itu. Ditunjuk kepada Nabi bagaimana pelaksanaan itu oleh Jibril. Tetapi salat, ia adalah satu perhubungan di antara langit dan bumi. Maka jemputan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi ini menunjukkan betapa pentingnya salat itu sebagai satu teras. Dan para ulama, contohnya Imam Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti dalam bukunya Fiqhus Sirah, ketika beliau menjelaskan berlakunya Al-Isra' Mi'raj ini sejurus selepas Nabi SAW mengalami tekanan yang dahsyat dalam operasi Taif. Taif adalah satu tempat yang duduknya lebih kurang 80 km dari Mekah. Sejuk tempat ini. Tempat ini memiliki buah-buahan Mediterranean yang sangat hebat. Anggurnya pun sebesar bola pingpong. Boleh bayangkan, anggurnya sebesar bola pingpong. Kalau tuan-tuan makan sebiji, 2 biji, 3 biji, dah tak lalu nak makan lain. Manisnya, glukos dia. Nabi menyangkakan selepas wafatnya 2 orang insan yang penting dalam hidup Nabi, iaitu Abu Talib, walaupun yang ini tidak Islam, dan isterinya, isteri Nabi SAW Khadijah radhiyallahu anha, yang banyak menyokong baginda. Tekanan makin kuat. Maka Nabi mengharapkan Taif menjadi tapak subur dakwah baginda. Maka Nabi pun pergi ke situ bersama dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Malangnya penduduk Taif melontar Nabi dengan batu dan kayu. Lalu tekanan demi tekanan dalam dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kematian 2 insan terpenting, pergi ke Taif, harapkan sokongan, tidak dapat sokongan, bahkan lebih teruk daripada penduduk Mekah melakukannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menjemputlah Nabi untuk perjalanan yang sangat penting itu, ruh dengan jasad. Perjalanan ini bukan perjalanan ruh tuan-tuan. Ada kalangan para ulama pun yang tersilap dalam perbincangan perkara ini. Ketika zaman Al-Azhar, Universiti Al-Azhar dulu dijajah oleh golongan orientalis dari barat yang mengajak orang-orang Islam untuk berfikir di luar kotak kononnya. Maka timbullah buku-buku yang menceritakan Nabi ni sebenarnya bukanlah seorang utusan Allah. Baginda ni cumalah seorang manusia yang bijak, genius, super genius. Dia cuba nak mengelakkan konteks mukjizat tu dengan utusan Allah kepada manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semua perkara pokok bincangannya Muhammad orang hebat, Muhammad orang bijak. Dia cuba nak membuang Muhammad Rasulullah. Maka antara yang terpengaruh dengan pendekatan ini tuan-tuan, termasuklah Al-Imam Muhammad Abduh. Beliau seorang pemikir Islam yang hebat, yang unggul. Cetusannya sangat banyak menggerakkan, memperbaiki Universiti Al-Azhar di seluruh pemikirannya. Tapi beliau ni antara yang terkesan daripada pembudayaan, penjenamaan semula kononnya. Pemikiran semula di luar kotak terhadap Islam itu, lalu beliau terlibat untuk mentafsirkan. Ada tafsiran yang menarik juga. Macam ditafsirkan contohnya syaitan yang dimaksudkan dalam hadis-hadis tu adalah kuman. Menarik juga tuan-tuan. Syaitan tu Nabi sebut dalam konteks yang umum kerana Nabi pada zaman itu tak ada mikroskop nak tunjuk pada orang, nanti orang Arab kata sah lah orang ni memang penipu, pembohong, menggila, maka Nabi sebut dengan bahasa yang difahami pada masa itu. Menarik, betul. Ada kajiannya yang baik, yang bagus, berfikir luar kotak, tapi ada yang terlalu keluar kotak pula. Ya, lalu mengatakan bahawa sebenarnya Nabi kita berisra' dan mi'raj itu dengan roh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama jawab, kalaulah berisra'-nya Nabi dan bermi'rajnya Nabi hanya dengan roh sahaja, apa beza dengan orang tidur? Dan kenapa Allah sebutkan sini abdun? Dan kenapa dalam hadis-hadis sahih menceritakan Nabi utuskan borak? Kalau roh yang pergi, perlu apa borak datang? Yang perjalanannya sekelip mata memandang. Maka ini golongan yang terkesan daripada pemikiran orang-orang barat yang nak mengajak berfikir cara yang lain. Ini satu pemikiran yang kadang-kadang ada baiknya mengajak fikir lain, tapi kalau mengajak lain sangat daripada Quran, daripada hadis, jadi haru tuan-tuan, kacau bilau. Jadi satu kaedah dalam orang Arab berkata khalif tu'raf. Buatlah benda yang pelik sikit, nanti orang kenal daripada kamu. Baik. Nabi kita SAW kemudiannya menerima watikah salat dan turun jumpa dengan Nabi Musa di langit yang kelima. Nabi Musa AS nampaknya sangat prihatin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu bertanya kepada baginda, berapakah salat yang difardukan oleh Allah? Jawapan Nabi Muhammad 50. Nabi Musa berkata kepada Nabi, wahai Muhammad SAW, pergilah kepada Allah dan minta kurang daripadanya. Is'alhu takhfif, minta kepadanya ringankan, kerana umat aku lebih kuat daripada umatmu wahai Muhammad, umur mereka sangat panjang, tetapi mereka tidak mampu salat begitu banyak wahai Muhammad. Pergilah jumpa dengan Allah, minta dikurangkan. Kurang, akhirnya jadi 5 pun Musa AS masih lagi suruh Nabi minta kurang. Nabi kita seorang yang pemalu sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi ashadda hayaan min imra'atin fi khawdiha. Nabi SAW dibayangkan dalam hadis mengatakan Nabi lebih pemalu daripada seorang al-mar'atul azra, seorang perempuan yang masih lagi sunti, anak dara sunti dalam kamarnya. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan itu dalam hadis 40 yang kita pelajari, idza lam tastahi fasna' ma syi'it. Kalau anda tidak malu, maka buatlah apa sahaja yang anda suka. Kan? Pada ini kita dapati orang tidak mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sudah hilang sifat malu ni. Di mana-mana orang boleh tayangkan maksiat berluasa walaupun dalam Facebook. Kadang-kadang apa yang berlaku dalam keluarga pun dicerita kepada orang. Mengajak orang melakukan maksiat pada hari ini, masya-Allah. Menjadi-jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Sampai semua benda nak ditayangkan kepada orang. Maka Nabi kita SAW malu, kata pada Musa, wahai Musa, aku malu nak bertemu Allah Ta'ala, cukuplah Allah dah bagi 5 sahaja. Dan ganjaran bagi 5 ini tetap 50 seperti yang diberi di peringkat awal. Gitu tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau kita memiliki 50 salat sehari semalam. Antara maghrib dan isyak ni berapa waktu lah agaknya? Kalau 24 jam bagi dengan 50, setiap 1 jam ada 2 sembahyang kena buat. Tak pening tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Maka Allah SWT beri keringanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah keringanan itu sebelum daripada perintah fardu sembahyang 5 waktu ini, Nabi sembahyang 2 kali seharian, iaitu pada waktu pagi dengan waktu petang, seperti datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sebab kalau kita musafir, dikembalikan kepada keadaan asal. Dibenarkan 2 waktu, campur subuh awal, 1 tak boleh dianjakkan kepada waktu mana, tak boleh nak dikombinkan dengan mana sembahyang, ditinggal 1, dan yang lain ni Allah SWT bagi keringanan untuk jadi 2.
Zuhur dengan asar combine, dekatkan, namanya jamak takdim atau jamak takhir. Begitu juga maghrib dengan isyak boleh dijamak takdim dan juga jamak takhirkan, mana-mana yang dirasakan sesuai oleh si musafir sebagai satu rukhsah, sebagai satu sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok budaya orang sembahyang di negara Arab, saya belajar kat negara Arab dulu. Di Jordan, mereka tanam kentang. Pada hari Jumaat, orang datang sembahyang ni mekanik dengan baju kotornya, tukang tanam kentang dengan baju kotornya, semua datang sembahyang. Selagi tidak najis, maka mereka sembahyang. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir pun sama, kan? Budaya ni boleh dah kita rasa sikit bila dekat Mekah. Betul tak? Bila lambat turun di hotel lah, sembahyanglah tengah jalan. Boleh pula sembahyang tengah jalan. Kan ambil kotak, kalau jumpa tak ada kotak, sembahyang atas jalan raya. Kalau musim haji lebih terasa lagi. Ya, sebenarnya sembahyang ni punya keringanan, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Satu kemudahan yang diberikan oleh Allah. Itu sebab pengkaji-pengkaji dari UM telah membuat kajian bersama dengan di kalangan mereka bukan Islam, melihat sembahyang ni kalau dilakukan dengan betul, dengan tertib, tamakninahnya komplit, walaupun yang seorang ni merupakan seorang saintis di fakulti bukan Islam, fakulti sains, membuktikan orang yang sembahyang ini secara betul, mereka buat kajian di hujungnya, rumusannya dia tidak akan kena penyakit tertentu termasuk stroke. Betul tak tuan-tuan? Sembahyangnya betul, tertibnya betul, dia akan mengalami macam-macam perubahan dalam diri dia, dan dia pun tidak akan kena penyakit-penyakit bahaya kerana oksigen yang bergerak itu masuk ke dalam otaknya dengan betul. Sama buat kajian tuan-tuan. Nabi SAW dulu telah mengajar benda ni 1400 tahun yang lalu. Itu sebab bila Nabi melihat orang sembahyang dalam keadaan kelang kabut, Nabi bersabda ini mencuri dalam solatnya, mencuri dalam sembahyangnya, kerana dilakukan dengan cepat, dengan pantas. Tetapi kalau dilakukan dengan tertib, maka dia mempunyai kesan-kesan yang tertentu. Maha suci Allah SWT daripada menjadikan satu perkara itu dan berfaedah di sebaliknya. Ya, maka Nabi SAW pun pulang selepas mengalami perjalanan yang indah itu. Ditunjukkan kepada Nabi juga syurga dan neraka. Ya, ada beberapa kali Nabi SAW diperlihatkan syurga. Ya, Nabi SAW satu ketika sedang duduk dengan para sahabat, Nabi pun terlelap sekejap. Nabi sedar balik. Nabi pun bersabda, tadi aku diperlihatkan syurga, dan ketika aku berada di syurga aku itu, aku melihat ada seorang perempuan sedang berada dalam sungai dalam syurga itu. Macam kita ibarat dekat Mindef ni lah, rumah cantik-cantik keliling rumah, datuk-datuk, Datuk Seri. Tadi saya duduk datang awal tengok cantiknya rumah, indahnya landscape, dekatnya dengan surau. Kalau kat syurga besok macam mana tuan-tuan ni? Allah gambarkan dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah gambarkan, segeralah kamu untuk kejar syurga yang luasnya macam langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, iaitulah orang yang sentiasa bersedekah dalam keadaan senang dan susah. Ni tabung ni tak bergerak ke mufti dah fatwa tak boleh bergerak? Itu hari Jumaat kan, saya ni orang dia bergerak kan. Peluang untuk sedekah tuan, sedekah ni ada banyak kelebihan. Masuk syurga, Allah hilang kemurkaan daripada kita. Orang sakit-sakit boleh sembuh dengan izin Allah. Dawu mardakum bis sadaqah, rawatilah pesakit-pesakit kamu dengan banyak bersedekah. Lagi apa lagi? Janji masuk syurga ni, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan kemurkaan, kemarahannya waktu dia meluap-luap. Wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang merasa suka memaafkan orang-orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang buat satu perkara, buat yang terbaik sekali. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang yang bila melakukan fahisyah, benda-benda keji, dia rasa malu, Allah tutup aibnya itu, maka dia merasa sangat malu kepada Allah dan berusaha untuk memperbaiki dirinya dan bertaubat kepada Allah. Siapakah yang memberikan keampunan melainkan Allah? Dan dia tidak akan kekal melakukan keburukan-keburukan itu selepas dia sedar
jahatnya perbuatan tersebut. Ya, orang ni dah masuk syurga. Nabi cerita masuk syurga, tuan-tuan. Kan? Dan Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita SAW dalam Isra' dan Mi'raj, wahai Muhammad, pesanlah kepada umatmu bahawa syurga itu terlalu luas, wahai Muhammad. Terlalu luas. Dan sesiapa yang nak syurganya ditanam dengan pokok-pokok yang cantik, hendaklah dia banyak berzikir kepada Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ucapkan. Kalau nak mudah bangun tahajud, kita bangun pukul 3 pagi, ngantuk lagi. Ya, pergi buang air kecil. Ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfirli. Ingat. Cuba ikut saya baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghafirli. InsyaAllah kalau kita baca doa ini, nama kita disenaraikan sebagai orang yang akan qiyam pada malam itu. Terbangunnya malam, dia kata ta'arra bilail. Ta'arra ni makna kita berzikir kepada Allah waktu malam, seperti yang Nabi ajar. Ini antaranya. Balik pada cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim pesan pada Nabi, wahai Muhammad, beritahulah pada umatmu, syurga itu luas, banyakkanlah berzikir, antaranya la haula wala quwwata illa billah. Seorang ulama di Mesir namanya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau ni seorang ahli sufi yang hebat, ahli hadis yang hebat dalam mazhab Syafi'i. Dia berkata, ada seorang soleh, dia rajin baca Quran. Orang saleh dia ada jadual baca Quran yang konsisten. Tiba-tiba pada hari tuanya dia bermimpi dalam tidurnya. Pada waktu yang baik itu dia melihat satu istana yang sangat indah. Dan dia pun sempat bertanya kepada orang yang dilihatnya sedang menyempurnakan binaan istana tersebut. Agaknya ketua kontraktor lah. Tuan, cantiknya rumah ni, siapa punya rumah ni? Ketua kontraktor tu jawab kepada orang alim yang saleh ini, ini adalah rumahmu, wahai Tuan Syekh. Rumah aku? Terkejut dia, tuan-tuan. Terkejut dia. Dia pun tak sedar dari mimpinya. Tidur, mimpi lagi. Beberapa kali. Dan kali terakhir dia mimpi lagi, ditanya pada orang itu, betul ke rumah aku? Betul rumah kau, wahai Tuan Syekh. Tuan Syekh sepatutnya masuk rumah ini lagi seminggu lagi. Dia terkejut lagi tidurnya kali terakhir dan beritahu pada isterinya, abang mimpi pelik lah. Banyak kali mimpi nampak pergi istana yang sangat indah, cantik, lantai marmarnya, Masya Allah, cantik. Dan abang bertanya kepada orang itu, siapa punya? Dia kata abang punya. Dan akhir sekali abang tanya juga, bila? Siapa punya? Abang, Tuan Syekh punya. Tuan Syekh nak masuk lagi seminggu. Rupanya lepas seminggu tu dia meninggal dunia, tuan-tuan dimulai kat Allah sekalian. Ini adalah seorang ulama yang kerjanya baca Quran tak berhenti-henti. Rupa-rupanya menepati kepada maksud hadis ini, baca Quran itu ibarat kita sedang mengirim simen, batu marmar, lampu, pintu, tiang untuk rumah yang sedang dibina dalam syurga. Sedangkan berzikrullah itu dan berselawat itu umpama kita mengirim pokok-pokok yang cantik untuk ditanam oleh landscape contractor. Benar? Benar, tuan-tuan. Itu sebab dikatakan oleh para ulama, kalau kita tidak baca Quran, syurga yang ada tu akan kosong. Kontraktor duduk termenung, apa nak buat ni? Yang kita buat rumah, betul tak? Kan? Tuan-tuan tentu, datuk-datuk tentu ada buat rumah kat kampung kan, contohnya kan? Ya, duduk kat sini, kita menumpang, kata masa kita akan keluar. Kita mungkin tengah buat rumah kat tanah yang kita dah beli. Ya, bila cukup duit, tambah sikit. Tak cukup duit, duduklah melanguk kontraktor tu. Mana batu datuk? Belum sempat beli padahal tak ada duit. Contoh. Ya, maka itulah ibaratnya di syurga.
Orang yang tidak membaca Quran, dia tidak mengirim apa-apa untuk menyempurnakan binaan rumahnya dalam syurga. Nanti dia masuk syurga, dia akan menyesal kerana satu tasbih yang dia abaikan sebenarnya menjadikan pintu yang sangat indah untuk dia dalam syurga. Betul tak tuan? Kerana itu orang yang melihat saudaranya berada di tahap yang lebih tinggi sedikit daripadanya satu tahap. Kalau kat dunia kita bekerja, gaji beza-beza, betul tak? Kalau saya menjadi pensyarah di universiti dulu, yang kita kejar nak dapat seorang tahap profesor, apa jusasi ke jusabi saya pun tak tahu, lama dah tinggalkan tuan-tuan. Ya, kena bekerja bersungguh-sungguh, kena buat produce banyak tulisan, kena hantar pula, kena ada diterbitkan di tempat sana sini untuk kita mengejar haban dunia yang tak ada salahnya. Bezanya tak jauh daripada seorang yang lain. Kita rasa macam besar sangat, tapi di akhirat beza kita duduk di satu tempat dengan kawan yang next selepas kita, seperti kita melihat pada waktu malam bintang-bintang yang bergemerapan di ufuk timur. Itulah jarak satu kepada yang lain. Benar tuan-tuan? Ini saintis astronomi membuktikan matahari yang kita lihat besar ini berapa kali ganda lebih besar daripada bumi. Rupa-rupanya dikomparekan dengan satu lagi matahari yang sangat besar, bintang yang sangat besar itu 90 bilion kali lebih besar dari matahari. 90 bilion kali lebih besar matahari. Itu bawah langit yang pertama, belum langit-langit yang di atas lagi. Sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Langit 7 lapis, yang kita nampak sekarang cuma satu saja, pun belum komplit lagi. Ahli sains belum lagi menemui, ada banyak lagi. Terasa masih ada. Maka itulah luasnya bumi yang Allah jadikan untuk kita tak mampu nak fikir, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Maka Nabi pun diberitahu oleh Jibril dan malaikat-malaikat yang ada, penjaga-penjaga pintu langit itu, wasiat mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, pulang nanti kabarkan kepada umatmu supaya berbekam, wahai Muhammad, berbekam. Dalam hadis sahih, malaikat punya pesan kepada Nabi kita supaya umat ini berbekam. Berbekam itu apa tuan-tuan? Tahu bekam? Pernah buat tak? Pernah buat? Pernah buat Alhamdulillah kalau pernah buat. Tak boleh buat setahun sekali lah tuan-tuan. Saya masuk TV seri, saya cerita kepentingan berbekam. Ya, maka ramai orang bekam telefon saya, Ustaz, kami nak bagi hadiah ke Ustaz. Kenapa pula? Ramai orang datang bekam Ustaz. Mereka kata Ustaz Hazan tu bagi bekam. Alhamdulillah saya dapat pahala. Saya tak perlu duit tuan-tuan, terima kasih, syukur apa yang ada. Ya, ramai pula orang bekam telefon, Ustaz jadi duta orang bekam kami lah Ustaz. Kalau saya sihat macam tuan-tuan, anggota tentera yang badannya fit, cantik, okey, tak apa tuan-tuan. Ni saya dengan keadaan macam ni nak jadi duta rumah bekam tak berkena tuan-tuan. Ya, berbekam. Disuruh oleh Nabi kita kepada kita untuk berbekam, dan ada adab-adab berbekam. Itu sebab digambarkan dalam hadis Nabi kita ni seorang yang sangat fit, tegap badan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, rambut Nabi ni dikira tak sampai pun 20 helai uban di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya baru 40 tahun dah penuh atas kepala uban tuan-tuan. Kan? Ya, Nabi kita badannya fit. Nabi berjalan seperti turun daripada bukit. Dan tingginya dada Nabi semua di-describe dalam hadis-hadis yang banyak. Lengan Nabi begitu besar. Nabi sangat tegap sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan baginda macam kekuatan 40 orang lelaki. Dan rahsia Nabi antara lain ialah memakan benda-benda yang baik. Dan aktiviti Nabi adalah menaiki bukit dan gunung di Mekah dan juga di Madinah. Kalau kita pergi ke Mekah, naiklah bukit Saur, naiklah bukit Nur. Jangan naik bukit Rahmah je. Jabal Rahmah je naik, panjang doanya. Pak Haji tak turun-turun Pak Haji. Dah lah Pak Haji bagi orang lain doa pula. Tak mana dia tahu kelebihan belajar berdoa kat Jabal Rahmah tu, kita pun tak tahu tuan-tuan. Ya, tapi yang waridnya Nabi kerap naik ke bukit Jabal Nur, Gua Hira. Nak naik itu lebih kurang 1 jam setengah. Ya, kecondongannya 80 darjah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, itulah aktiviti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah contoh pengamal kehidupan yang berasaskan kepada kesihatan yang sangat mulia dan sangat patut untuk kita contohi. Dan Nabi SAW sendiri berbekam. Pernah satu riwayat, lepas berbekam, air darah yang dikumpulkan pada gelas itu, Nabi suruhlah anak saudara kepada isteri baginda SAW untuk membuangnya. Nama anak lelaki itu
adalah Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Ayahandanya seorang dari 10 yang dijamin masuk syurga. Zubair bin Awam. Nabi pesan pada budak kecil ni usianya 10 tahun, nak tolong buang ni darah aku. Budak ni nakal tuan. Diminumnya darah Nabi SAW. Minumnya darah Nabi. Biasanya apa-apa yang keluar dari tubuh Nabi, bumi akan telan. Kata para sahabat, Anas bin Malik sebagai contohnya, yang menjadi khadam Nabi sedari kecil, Nabi pergi qada hajat atau Nabi buat apa saja, rambut Nabi aku pergi cari tak jumpa, ditelan oleh bumi. Maka tiba-tiba bila Nabi tanya kepada Abdullah ini, wahai anak, mana kau buang darah aku? Dia kata, dia minum, mulut dia kesan darah tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan Nabi telah bersabda kepadanya, engkau akan jadi orang yang pemberani. Dan darah aku bila masuk dalam badan seseorang, kulit aku kena pada kulit seseorang, tidak akan disentuh api neraka jasad tersebut. Maka Abdullah bin Az-Zubair ini jadi seorang panglima yang sangat hebat. Dialah yang telah menegur dengan beraninya kepimpinan Umayyah pada masa itu, sampai akhirnya dia dibunuh di kota Mekah seperti yang kita tahu. Dan dia mempertahankan, dia nak supaya kepimpinan dikembalikan kepada umat Islam, bukannya dilakukan secara monarki. Kan tuan-tuan Baik, Nabi kita SAW, tuan-tuan azan ke? Dah lepas azan Tuan-tuan bagi saya ceramah sama berapa ni? InsyaAllah para tentera, orang mulia semua. Ini bakal-bakal syuhada. Dan kerja yang tuan-tuan buat besar pahala di sisi Allah. Saya tak pernah datang ceramah tengok orang tekun macam tuan-tuan dengan ceramah. Biasanya saya ceramah tengok orang tengok jam. Alhamdulillah syukur orang hebat-hebat, alhamdulillah syukur. Ni kanda saya pun ada Datuk Nawawi, saya malu dengan beliau ni tuan. Baik. Kembali kepada Nabi kita sallallahu, Nabi pun turun dan kini sekalian para anbiya yang bertemu dengan baginda pun turun meraihkan baginda dalam hadis yang tepat sekali kata taufiq yang dibuat secara taufik oleh Imam Ibn Katsir mengatakan mentarjihkan pengimaman salat baginda dengan sekalian para anbiya itu berlaku selepas turunnya dari langit. Sedangkan mereka mengatakan sembahyang sunat, sekarang mereka mengatakan sembahyang subuh. Ya, riwayatnya beza-beza, yang penting Nabi telah dimuliakan untuk menjadi imam kepada sekalian para anbiya yang turun dengan roh dan jasad mereka. Ya, maka Nabi SAW pun pulanglah ke Mekah dan menjadi tanggungjawab baginda untuk menyampaikan apa yang Allah SWT telah pesan. Dikumpulkan sekalian orang-orang Arab, muslimin dan juga non-muslimin, ghair muslimin, dan duduklah Nabi di atas bukit namanya Bukit Kubais, yang pada ini sudah tidak ada kerana sebahagiannya sudah ditebang untuk dibangunkan istana. Tinggal sebahagian kecil namanya Bukit Safa. Maka Nabi SAW telah pun beritahu kepada sekalian penduduk Mekah, aku nak beritahu kamu tentang satu perkhabaran yang aku lalui malam tadi, pengalaman aku Isra' dan Mi'raj. Maka Abu Lahab yang merupakan musuh utama Islam berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, nanti tunggu dulu, kerana dia menyangkakan dia nak kumpulkan semua orang, biar semua orang ketawakan Nabi atas cerita yang sangat tidak masuk akal itu. Dia menyangkakan begitu. Dan dia suruh panggil Abu Bakar untuk Abu Bakar hadir sekali supaya Abu Bakar murtad, dia ingat disangkanya begitu. Tiba-tiba Abu Bakar bila sampai khabar itu kepadanya, dia mengatakan laqad sadaqa in qala haza. Kalau ini dikatakan, dia tidak akan bohong. Wallahi inni la usaddiquhu ala ab'ad min zalik. Demi Allah, aku akan benarkan Nabi Muhammad SAW dalam kata-katanya walaupun lebih kompleks daripada yang diceritakan ini. Maka kata Abu Jahal, habislah, tak ada peluang dah nak tukar pemikiran dia ni. Maka Abu Bakar mendapat gelaran yang sangat mulia di sisi Allah SWT, iaitu As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Kerana Abu Bakar tidak pernah meragui apa sahaja yang datang daripada Rasulullah SAW. Itu sebab kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, bila kita melakukan sedekah, kita mengimani dengan penuh keyakinan janji Allah bahawa yang kita berikan itu akan disimpan dan dilaburkan oleh Allah dengan pendapatan paling lumayan. Tiada siapa boleh menjanjikan pulangan seperti itu. Walaupun mana-mana unit trust yang kita masuk pun takkan sampai ke situ. Mana-mana investment yang kita buat tidak akan sampai ke situ. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumratin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang bersedekah ini nilainya macam sebatang pokok yang tumbuh padanya 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Nilainya wallahu yudha'ifu liman yasha.
Allah melipat gandakan lebih daripada itu tanpa kamu mampu untuk memikirkannya. Maka datang perkataan sadaqatun dari perkataan sadaqah siddiq. Orang yang membenarkan janji Allah ini, kerana itu dia melakukan sedekah, kerana dia tahu dia tidak akan hilang. Ma naqasa malun min sadaqah. Harta tidak akan jadi kurang dengan sebab sedekah. Ini salah satu sifat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu bil usra. Abu Bakar adalah seorang yang suka memberi. Pantang melihat orang susah dia akan bantu, melihat orang dianiaya dia bebaskan. Ini sifat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, inilah dia satu sifat yang kurang daripada diri ramai orang Islam pada hari ini. Kerana krisis yang berlaku ni krisis akidah sebenarnya, tuan-tuan. Kerana manusia sudah tidak lagi beriman kepada akhirat, tetapi dia beriman dengan benda-benda kebendaan. Dia beriman dengan benda-benda yang dia nampak. Dia tak beriman dengan benda-benda gaib yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kerana itu para ulama meletakkan panduan supaya kita dapat bina anak-anak kita ni orang bertakwa, orang beriman, tuan-tuan. Pernah tak agak-agak kita ambil peluang duduk dengan anak-anak kita waktu malam sebelum tidur, ni mama nak cerita sikit tentang Nabi Adam. Beza antara Islam dengan Kristian tentang pentafsiran Nabi Adam. Pernah tak tuan-tuan dulu? Anak cuba ucap kalimah thayyibah nak? Cuba ucap kalimah thayyibah. Apa kalimah thayyibah? Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hadis-hadis yang banyak, Nabi kana yulaqqin abna'ahu wa afadahu la ilaha illallah. Nabi duduk dengan anak-anak, dengan cucu-cucu Nabi, Nabi mengajar kalimah thayyibah la ilaha illallah supaya diingatkan, dia tanam dalam diri. Nombor 3, ajar anak-anak doa. Contoh anak kita nak pergi jauh, keluar SPM, keputusannya masya-Allah cemerlang. Rajinnya belajar, Allah bagi dia keputusan cemerlang. Masuk pula skim SPC. Apa SPC? Skim pelajar cemerlang ni. Dapat beasiswa, pergi overseas, nak buat apa pun boleh. Engineering, medik, semua kerajaan bagi. Alhamdulillah. Panggil anak dekat-dekat nak pergi jauh nak Allahu Akbar. Saya gembira kau nak pergi jauh ya nak. Tapi pergi jauh sana tak ada kurang orang Islam. Kat sana yang tinggal engkau dengan Allah sahaja. Maka ayah doakan untuk engkau masih dekat. Pegang dada anak, doakan dia supaya akidah itu duduk dalam diri tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah. Saya ajar satu doa. Baca untuk anak-anak. Khasnya yang akan pergi jauh daripada kita. Saya ijazahkan pada malam ni. Siapa ada kamera boleh rakam. Nanti Tuan Imam kita tuliskan bacaan Tuan Imam tadi, masya-Allah hebatnya, fasihnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Dengar baik doa ni ikut. Kalau lelaki kita baca Allahumma, ikut Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Kalau perempuan kita ubah hu jadi ha. Allahumma thabbitha waj'alha hadiyatan mahdiyatan. Allahumma thabbitha waj'alha hadiyatan mahdiyatan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, iaitu kisah keislaman seorang lelaki yang namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dalam hadis mengatakan dia masuk Islam 3 tahun, lepas tu Nabi wafat. Orangnya sangat segak, tegap badannya, tinggi. Dalam riwayat hidupnya mengatakan kalau dia naik kuda, kakinya hampir-hampir kena ke tanah, tuan-tuan. Tinggi tak? Berapa futa ni, tuan-tuan? Dia kalau naik kuda, kakinya hampir-hampir kena kat tanah. Tinggi. Orang melihatnya akan terpesona. Segak, tinggi lampai, handsome, dadanya bidang, rambutnya hitam, sangat handsome. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah dengar Nabi bersabda, artinya hadis mauquf Aku pernah dengar Nabi bersabda,
Kalau nak tengok Nabi Yusuf, macam ni lah rupa Nabi Yusuf. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dan Nabi telah bersabda tentangnya, wallahi ya Jarir, ma wusifa li rajulun qat illa wa ra'aituhu duna ma wusifa bihi illa anta ya Jarir. Demi Allah wahai Jarir, aku mendengar cerita tentang ramai orang yang hebat, tetapi bila aku menemui orang itu, aku dapati kurang daripada description orang terhadapnya, melainkan kau wahai Jarir. Setiap kali aku dengar cerita tentang kau, aku lihat kau lebih hebat daripada yang orang ceritakan. Jarir Maka ketika dia nak pulang kepada kaumnya, Nabi telah mendoakan untuknya, kerana dia naik kuda, dia tiap kali kuda dia macam nak jatuh, kerana badannya tinggi sangat, dia tak boleh melekat atas kuda. Nabi pun pegang dadanya, Nabi doakan doa ini, Allahumma sabithu waj'alhu hadiyan mahdiyah, yang maksud, ya Allah, tetapkan hamba-Mu ini dalam kebaikan, jadikan dia pembawa hidayah, dan jadikan hidayah itu turun kepada orang menerusinya. 3 benda. Sabithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, tetapkan dia dalam Islam, jadikan dia pembawa hidayah, jadikan hidayah sampai kepada orang menerusinya. Maka Jarir pun naik kuda, seolah-olah melekat di atas kuda, tuan-tuan. Dan dia pergi kepada kaumnya berbondong-bondong masuk Islam kerana melihat kebaikannya, dan mereka pun merobohkan berhala yang selama ini mereka sembah tanpa berlaku peperangan dengan mereka kerana hebatnya Jarir ini. Maka para ulama berkata, doa ini kita baca kepada anak-anak kita supaya dia istiqamah dalam kebaikan. Nak pergi sini nak? Doa untuk kau nak pergi jauh, nak pergi UK, Kanada, Australia, nak pergi Mesir, nak pergi Jordan. Ayah pun tak tahu apa berlaku kat sana. Nak jumpa kau pun bukan senang nanti kalau dah berada jauh. Maka ayah doakan untuk kau. Yang ibu doakan untuk anak perempuan dengan doa yang saya telah ajarkan ni tadi. Baik. Yang terakhir sekali, kita dapat melihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Allah SWT memfardukan salat walaupun 5 waktu nilainya macam 50. Dan satu lagi nikmat bagi orang-orang beriman, idza hamma abdi bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah fa idza amilaha ud'ifa lahu. Kalau seseorang berniat melakukan kebaikan, dia belum mampu melakukannya, dapat 1 kebaikan. Dia melakukannya berganda-ganda lagi. Kalau seorang berniat melakukan kejahatan, dia belum melakukan kejahatan, tidak tulis bagi. Tetapi bila dia melakukan kejahatan, dia tulis 1 sahaja. Inilah juga janji yang telah Allah berikan dalam perjalanan Nabi ke langit dalam Isra' dan juga Mi'raj. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita pada malam ni dengan sedikit taujihat, dengan sedikit santapan rohani. Mudah-mudahan kita dapat mempelajarinya, mengamalkannya dalam hidup. Dan antara perkara-perkara penting yang saya sebut tadi pada tuan-tuan, doakan untuk anak-anak, sebutlah dengan mereka, bacalah dengan mereka kisah-kisah para nabi, para rasul,